Hai, Assalamualaikum. So, hari ini saya akan share bagaimana untuk masukkan database anda ke dalam Kuasa Plus dan bagaimana dari database tersebut akan reflect di reporting di dashboard anda lah. Okay, so yang untuk reporting dashboard kita akan ceritakan di akhir tutorial ini. First thing first, kita akan fokus on bagaimana untuk masukkan database ke Kuasa Plus anda. Okay, so anda boleh lihat di menu sebelah kiri ini ada button contact, boleh klik button contact. So once anda dah masuk di paparan kontak, anda boleh lihatlah ni adalah list of database yang anda telah masukkan. Okay, so persoalannya macam mana nak masukkan database ke dalam Kuasa Plus. Okay, so first step is anda boleh klik sahaja button import contact yang ada arrow ke bawah ni, boleh klik. Okay, and then once anda dah masuk ke kawasan ini, anda boleh select object to start importing. Kami sarankan untuk anda klik kedua-dua button supaya nanti database yang anda masukkan itu akan reflect di reporting dashboard ni. So anda boleh tengoklah opportunity status, opportunity value yang database anda. Okay, alright. So once dah klik kedua-dua button, anda boleh klik button warna biru ini. Okay, so macam mana nak masukkan database? Anda perlu upload file database anda lah. So kalau belum ada file itu, boleh klik download sample file. Okay, so ini adalah sample file yang anda akan dapat. Okay, and then saya akan ceritakan sedikit column by column untuk anda mudah faham. Okay, so first thing first, kita akan pergi ke column contact ID. Yang ini anda boleh tinggal sahaja kosong, tak perlu isi apa-apa pun. Okay, and then kita akan ke next column, which is column yang paling penting, which is column phone number. Okay, ini wajib isi supaya Kuasa Plus boleh capture lah itu sebagai database. And then anda wajib isi sekali country code. So macam Malaysian boleh letak 60 lah. So setiap nombor yang ada kena letak 60. Okay, dekat column phone. And then kita pergi ke next column, which is email. Yang ni macam biasa, if ada boleh letak, if tak ada boleh tinggal sahaja kosong. Okay, and then next kita akan pergi ke column first name. Yang ini wajib isilah nama setiap database tersebut. Okay, and kalau ada last name boleh isi last name, but if tak ada boleh tinggal sahaja kosong. Yang penting kena ada first name ni. Alright, so untuk business name ni, okay, kalau tak ada boleh je letak first name. Okay, sama macam first name. So kalau first name anda John, dekat business name ni boleh letak John juga. Okay, so untuk kolom opportunity ID boleh tinggal kosong saja, tak perlu isi. And then kita akan pergi ke kolom opportunity name. So opportunity name ni adalah tempat untuk anda listkan produk anda. So kalau anda ada 3 produk, boleh isi produk A, boleh isi produk B dan produk C lah. Okay, and then kita akan pergi ke kolom next, which is pipeline. Yang ini anda bebas nak buat apa sahaja, but kami suggestkan buat by platform jualan. So contohnya macam pipeline ni kami buat, which is ada 3, social media, WhatsApp dan juga X. Okay. Okay, so kita akan pergi ke kolom yang seterusnya, which is kolom stage. Okay, so dekat stage ni ada 3 main point yang utama, which is new leads. Nombor 2 adalah touch dan close lah. Okay, so kalau untuk new leads ni, kalau untuk new leads ni adalah customer yang baru sahaja chat anda. Okay, untuk touch, customer tu dah chat and anda pun dah reply chat tersebut. So boleh letak stage dia touch. And then close ni if customer tu dah buat bayaran ataupun dah subscribe anda punya package lah. Okay, so ada 3 untuk stage ni, new leads, touch dan juga close. Okay, alright, so kita pergi ke kolom seterusnya, which is opportunity value. Okay, so untuk sini adalah anda boleh nilaikan ataupun anda boleh tulis berapa nilai jualan ataupun nilai pembelian setiap package tersebut. Okay, so kalau contoh macam produk A harga dia 100, so anda boleh letak dekat opportunity value ni 100 lah. So kalau macam contoh produk B ni harga dia adalah 200, boleh letak di sini 200. Okay, alright, so opportunity value ni dia akan reflect dekat reporting dashboard anda nanti. So make sure kena betul-betul letak amount yang sepatutnya. Okay, so kolom seterusnya adalah kolom source. Yang ini kami sarankan anda boleh tulis ataupun isikan platform yang sama dengan pipeline. So kalau pipeline tadi anda isikan social media, source pun boleh letak social media jugalah. So kalau anda letak WhatsApp, source pun boleh letak WhatsApp. Okay,
Alright, so untuk seterusnya adalah opportunity owner. Yang ini if ada boleh letak, if tak ada boleh tinggal sahaja kosong. Opportunity owner ni adalah nama-nama team sales anda lah, supaya kita boleh track report setiap team sale yang ada. Okay, sama juga macam opportunity followers. Alright, so yang ini next column ini adalah yang penting juga, which is status. So kita ada 4 status. So kita ada 4 status yang utama, which is nombor 1 adalah open, nombor 2 adalah abandon, dan nombor 3 adalah won, and last kali adalah lost. Okay, so status ni dia berkait rapat dengan stage. So kalau stage dia adalah new leads, so status dia adalah open. Okay, kalau status dia adalah touch, so status dia adalah abandon ataupun lost. And then last kali, so kalau stage dia adalah close, status dia wajiblah won. Okay, so dia dah close, maksudnya dia dah menang lah. Kita dah menang lah, kita dapat new customer ataupun kita dapat pembelian. Okay, so untuk loss ni boleh tulis apa sahaja reason yang ada lah. Contoh kalau nak tulis boleh tulis, kalau tak ada pun tak apa. So macam contoh yang ini kita buat loss adalah sebabkan price. So customer tu dia tak sanggup bayar harga 100. So kita boleh tulis dekat reason ni. Okay, alright, so untuk additional email dan additional phone ni, if customer tu ada 2 email ataupun 2 phone, boleh listkan dekat sini. Okay, kedua-dua kolom ni. And then next column adalah notes. Notes ni kita boleh letak remark, so boleh tulis apa sahaja remark yang ada lah. Okay, so last kali adalah kolom tagging. Yang ni pun anda boleh tulis apa sahaja tag yang anda nak, tapi kami sarankan untuk anda letak 2 tagging ni. First kali adalah customer, and then yang kedua adalah prospect. So prospect ni yang belum beli ataupun subscribe dengan anda, and then yang customer yang dah membelilah dengan anda. Okay, so once anda dah isi semua, anda boleh save file ni menggunakan save CSV. Okay, wajib save CSV supaya boleh upload ke dalam Kuasa Plus anda. Okay, okay, so once dah save file tadi ke dalam CSV, anda boleh upload di sini. So klik sahaja upload. And then boleh cari file yang anda dah save tadi. So contoh tadi saya save test customer 2024. Okay, so once dah masuk, dah upload ke dalam sistem, anda boleh klik button warna biru. Okay, so ini adalah step yang ketiga, which is mapping lah. So anda boleh double check. Mapping ni sama dengan headline yang kita dah setkan. Okay, so make sure double check sahaja. Make sure sama lah. Kolom header dengan field. Okay, so kalau dah sama, kalau semua dah sama, anda boleh scroll ke bawah and then klik button warna biru. And okay, so next point yang keempat adalah verify. Okay, verification. Okay, so anda boleh klik sahaja create a smart list. Smart list ni untuk apa? Untuk anda memudahkan anda untuk cari balik database yang anda dah masukkan ke dalam Kuasa Plus. So contoh nanti saya akan tunjuk macam mana smart list ni berfungsi. Contohnya saya masukkan database 2024, and then macam yang tadi juga tagging ni anda boleh buat sama je macam checklist. So database 2024 lah. Okay, so yang ni saya dah ada, but if tak ada lagi, tuan-puan boleh tulis sahaja dekat sini. Database 2024. Contohnya kan saya buat 2025 lah kan. Anda perlu klik dulu plus ni supaya tagging tu save ke dalam Kuasa Plus. Okay, tapi saya buat 2024 lah. Okay, sebab dah ada. Alright, so once dah settle smart list dan tag, anda boleh double check balik mapping anda. Alright, and boleh klik I confirm all contacts. Okay, so once dah tick yang ini, anda boleh start bulk import. So once dah settle by import, anda boleh tengok di paparan kontak sini. Ini adalah yang smart list tadi. Okay, so dia ada 2 cara untuk anda cari balik database anda. So first thing first is smart list lah. Anda boleh klik sahaja tab ni, and then dia boleh terus keluar database yang anda dah masukkan tadi. And then cara yang kedua adalah anda boleh filter. So tadi anda boleh setkan filter by company name ataupun filter by first name, ataupun anda boleh filter je by tagging. Okay, so ini adalah list of database anda. Ada nama, ada nombor phone, ada email, ada create dari tarikh bila, and then ada tagging. So tadi kita buat tagging prospect dan customer.
Lepas tu ada database 2024 lah, yang ni yang kita set tadi. Okay, so Alhamdulillah kita dah settle untuk masukkan database ke dalam Kuasa Plus anda. And last kali adalah berkaitan dengan dashboard. So once dah masukkan database dan info-info penting tadi, ini adalah reporting yang akan keluar lah di dalam dashboard anda. So ada opportunity status yang kita isi open, kita isi abandon, lost dengan won. So dia akan keluar di sini. So mudahlah untuk anda trace setiap status yang ada. And then opportunity value ni adalah nilai belian setiap total nilai belian untuk semua database anda. Okay, so nilai belian yang kita dah setkan tadi dekat dalam file tadi adalah total dia adalah 700. So boleh tengok juga conversion rate dekat sini. Won revenue adalah 10% daripada database yang anda telah masukkan. Okay, so ini adalah penting untuk anda track setiap report yang ada lah untuk database anda. Okay, so itu sahaja sesi sharing saya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.